Betul ke mandi ais, makan cengkeh boleh buat kita cantik? Tu apa yang Sharifah Sakinah lah abang. Ada kajian ke? By the way, kulit dia memang cantik pun. Tak. Aku nak kajian. Aku nak scientific evidence. Jom tengok. Cristiano pun suka mandi ais. Patutlah handsome semacam Cristiano. Kulit seketul jerawat pun tak ada. Ni, Cristiano, dia mandi ais lebih kepada muscle recovery. Dia ke atlet. Yang duk kata mandi ais, kulit jadi mulus, comel, cantik semua tu. Jom kita tengok ada kajian ke tak? Satu study tahun 2019. Mereka buat satu kajian atlet selepas bersenam lebih kurang 20 minit, mereka amalkan mandi ais. Mereka buat skin analysis. Tengok skin barrier, cantik. Dekat situ kita tengok mandi ais, dia improve skin barrier, dia kekalkan skin hydration. Sebab itulah jangan mandi panas. Kalau mandi panas, rosak skin barrier. Makin kering kulit hang. So, mandi ais. And ada kajian juga, mandi ais ada sifat anti keradangan. Sebab mandi ais dapat suppress interleukin 4, interleukin 5 yang punca kepada keradangan. Terutamanya macam mereka kulit-kulit senang jerawat, kulit-kulit senang radang. Ais dapat kurangkan keradangan. Ni pasal cengkeh pula. Kita makan cengkeh. Ni, boleh cantikkan kulit. Ya ke? Apa benefit cengkeh? Ada kajian tak? Cengkeh, saintis panggil, macam mana nak sebut ni? Syzygium aromaticum. Bunga cengkeh tak asing lagi dalam kehidupan kita. Terutamanya orang Melayu. Buat sup ayam, ada bunga cengkeh. Tu, resepi nasi Arab, guna bunga cengkeh. So, bahan memang mudah dapat. Elok tak kalau kita nak amalkan bunga cengkeh ni? Macam Sharifah Sakinah cakap, dia pepok je. Aku tak boleh pepok. Kajian saintifik memang abang, bunga cengkeh memang elok untuk sistem pencernaan kita. Ni, terutamanya perut. Sebabnya bunga cengkeh ni merangsang penghasilan asid perut. Korang kena faham kenapa Allah Ta'ala jadikan perut kita ni berasid. Sebabnya adalah asid perut ini akan aktifkan enzim dekat usus. Pancreatic lipase, pancreatic pancreatic carboxypeptidase, chymopepsin. Semua itu adalah enzim untuk mencerna makanan. Manusia perlukan enzim-enzim ini untuk mencerna makanan. Yang makan nasi lemak, makan nasi goreng, makan roti canai, perlukan enzim untuk dipecahkan supaya kita boleh serap masuk dalam darah. Tu pentingnya asid dalam perut. Saintis pernah kaji bahan apa yang ada dalam cengkeh. Yang ni kita panggil phytochemicals. Ada satu bahan kita panggil antioksidan yang tinggi dalam bunga cengkeh yang kita panggil eugenol, yang antara antioksidan yang paling banyak dalam bunga cengkeh. Selain itu ada gallic acid, ada quercetin. Semua ni antioksidan yang ada dalam bunga cengkeh. And some studies said bunga cengkeh sifat antibakterial yang dapat melindungi oral cavity, kesihatan mulut daripada jangkitan kuman. Untuk kajian ni oral mucositis selepas kemoterapi. Maksudnya kalau kita buat kemoterapi kan boleh rosak mulut-mulut, betul? Jadi ulcer dan sebagainya. Bila amalkan clove essential oil ataupun bunga cengkeh yang asli, dapat kurangkan risiko ulcer mulut, oral mucositis. Bukan aku sembang kosong. Memang ada kajian. So aku setuju dengan Sharifah yang mana memang clove bagus untuk sistem penghadaman dan juga oral cavity. Cumanya orang yang ada masalah ni reflux ni. GERD, pedih hulu hati. Kalau dia makan bunga cengkeh banyak, siap, pedih hulu hati. Yes, betul. Kan aku cakap cengkeh kan merangsang asid perut. So dia bukan setakat merangsang asid perut, dan dia juga longgarkan ni lower esophageal sphincter yang punca kepada GERD korang. Ini tricky sikit. Habis tu orang yang GERD memang tak boleh makan bunga cengkeh langsung . Tak boleh makan sup ayam yang ada cengkeh. Tak boleh makan nasi Arab. Naya lah macam tu. Alah, apa susah? Kalau gamuk pedih hulu hati sebab asid, Natuflux kan ada. Ambil satu sachet, koyak, telan. Kurang pedih hulu hati. Natu ni ubat ke? Dalam ni cuma ada natu, probiotik, prebiotik yang sesuai untuk masalah-masalah asid. Itu saja. So jangan takutlah makan bunga-bunga cengkeh ni. Alamak. Benda ada solution. Apa lagi? GERD, liver solusinya. Okay.